Meskipun kita berada di platform digital, namun semangat dan ikatan kesatuan kita tidak berkurang sedikit pun. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan mengalami momen berharga yang akan kita hiasi indah dengan kenangan dan ilmu yang tidak dapat dilupakan. Suka untuk saya katakan bahawa kehadiran kita di sini bukanlah kebetulan tetapi merupakan sebahagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya telah mempertemukan kita pada malam yang penuh barakah ini. Mari kita manfaatkan setiap detik yang kita miliki untuk memperoleh ilmu, menginspirasi antara satu sama lain dan mempererat tali silaturahim dalam cakrawala maya yang melampaui batasan ruang dan waktu. Sebelum itu, terdapat beberapa pengumuman penting khas kepada hadirin hadirat yang berada dalam Google Meet malam ini. Pertama, sila pastikan anda berada dalam keadaan bersedia untuk menimba ilmu. Sediakan peralatan menulis seperti buku dan pen bagi memastikan anda tidak melepaskan ilmu yang akan dikongsikan pada malam ini. Anda juga digalakkan untuk membuka kamera bagi menghormati majlis serta mengenakan pakaian sopan dan menutup aurat. Anda diingatkan supaya mematikan mikrofon Google Meet agar perjalanan majlis berjalan dengan lancar. Pada penghujung majlis, akan diadakan sesi soal-jawab, soalan bersama panel dan peserta. Oleh itu, para peserta yang ingin mengajukan soalan diminta bersedia dengan soalan anda. Yang terakhir, jika peserta memuat naik gambar atau video mengenai program malam ini, diharapkan jasa baik kalian untuk tag Instagram ke Lalpan. Untuk menambahkan lagi keberkatan majlis kita pada hari ini, majlis menjemput saudari Fitrah binti Hamdan untuk memintai bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Dengar-dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina ad-din. Sabaqana bil iman wa la taj'al li fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran di atas segala rahmat yang Engkau kurniakan. Ya Arhamar Rahimin, bersempena dengan perhimpunan ini, kami mohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan dari guru-guru yang kami kasihi. Kami memohon dengan kudrat dan iradat-Mu, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan bagi mencari dan menimba ilmu pengetahuan serta permudahkanlah kami untuk beramal dengan penuh keikhlasan. Ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami terus berkhidmat dan istiqamah untuk berbakti membangun umat, masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'alna hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa maqsuma wa la taj'al li Allahumma fina wa la ma'ana wa la man bayyana syaqiyya wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbalu karim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudari Fitrah binti Hamdan atas bacaan doa itu sebentar tadi. Semoga kita semua beroleh keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dan hadirat, kini tibalah masanya kepada slot yang ditunggu-tunggu. Sebelum itu, boleh saya dapatkan respon daripada penjemputan sama ada sudah bersedia ataupun belum? Alhamdulillah, sedia. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, sebelum pengisian bermula, suka untuk saya membacakan biodata penceramah kita pada malam ini. Nama diberi Jannatul Ma'wa Suti Islam. Perjalanan beliau dalam bidang akademik bermula dari Diploma Syariah, Pengundangan Islam di Universiti Islam Selangor, kemudian menyambung pengajian Ijazah Sarjana Muda dalam bidang dakwah dan pengurusan Islam di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Beliau juga dikenali sebagai seseorang yang aktif menyampaikan ceramah di pelbagai platform. Selain itu, beliau sering mendapat jemputan ceramah secara langsung di rancangan televisyen seperti Selamat Pagi Malaysia dan RTM. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Jannatul Ma'wa untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada adik, kakak, tak tahulah adik ke kakak. Kita bagi adik lagi mesra sikit. Kan kakak nanti kata kita tua sangat ke? Kepada sahabat kita lah moderator kerana sudi untuk menjemput dan untuk membuka kita punya program pada pagi ini. Terima kasih juga pada pembaca doa. Dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada hari ini. Masih awal lagi dan belum terlambat untuk WhatsApp kawan-kawan, ajak kawan-kawan yang free, tengah duduk tersadai dekat tepi beranda ke, tengah duduk bergayut ke, tengok TikTok ke, buat dia terkejut sikit, share link ni tiba-tiba. Selalu kita buat terkejut, ajak dia pergi food hunting, shopping. Hari ni buat terkejut lagi. Tiba-tiba ajak dia ke program ilmiah. Tak lama pun, jangan risau, cakap dengan dia tak lama, 10 minit je macam tu. Tak lama, lebih kurang saya rasa tak lebih daripada 1 jam. Kalau ada sedikit Q&A, kita akan drag sikit lah, tapi Q&A tu biasanya seronok lah sebab dia menjawab perbahasan ataupun persoalan daripada ramai. Dan sempat lagi saya saja je nak lengah-lengah sikit untuk awal-awal ni supaya nanti mana yang masih lagi rahsia-rahsia nak masuk dan masih lagi menerima pengisian ataupun untuk take note lah apa yang kita nak kongsi pada hari ini. Pertamanya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga pertemuan kita dirahmati dan mendapat keberkatan daripadanya. Benda pertama kita kena doa adalah semoga Allah terima ibadah kita. Ni kita tengah beribadah kalau kita niat. Pertama, niatkan pertemuan malam ni bukan saja-saja nak masuk bagi penuh, bukan disebabkan oleh kawan yang ajak, bukan juga disebabkan oleh nak tengoklah macam mana Kak Jannah hari ni ataupun Sis Jannah hari ni nak bagi pengisian, bukan juga tengok macam hari ni bosan sambil-sambil isi masa, bukan. Kita memang mencari, kita memang meluangkan masa, kita memang adakan masa untuk kita bertemu pada hari ini. Hari ini walaupun ngantuk macam mana pun, penat macam mana pun, busy macam mana pun, kita memang adakan waktu spesifikkan untuk kita bertemu pada malam ini. Dan Allah lah yang akan menentukan sama ada kita datang pada hari ini atau tak. Mungkin ada asbab daripada keperluan lain, aulawiyat yang lain, keutamaan yang lain. Kita doa semoga ada juga keberkatan daripada perkara yang lain. Saya kurang jelas ke audio saya? Ataupun saya nak minta semua respon. Okey ke? Jelas ke? Kuat ke? Jangan sampai tak kuat. Okey tak? Okey, jelas. Jelas je kan? Alhamdulillah. Alright. Kalau tak jelas bagi tahu ya, saya boleh bagi bahasa isyarat. Takut nanti dia jadi lagu serumpun kalau saya buat bahasa isyarat.
Jangan mula, kita boleh sama-sama praktikkan. Tak ada gurau-gurau. So Alhamdulillah, pertamanya bila saya bercakap, saya tak suka cakap seorang-seorang. So kat sini saya rasa ada lebih kurang, kalau tolak saya 70 orang lah. Kurang lebih 70 orang campur dengan orang yang dia duduk kat atas pokok, duduk kat belakang kebun, mungkin dia tak dapat line, nanti mungkin dia boleh jadi 65 orang, 69 orang macam tu. Pertamanya saya nak dapatkan respon semua. Tak kisahlah awak punya line laju ke, line lambat ke, awak respon je dekat chat. Walaupun mungkin nanti chat tu tiba-tiba dia terreply termasuk besok pun tak ada masalah. Semua reply kalau semua dah bersedia untuk kita dengar pengisian hari ini untuk tuntut ilmu, bagi love dekat dalam komen. Boleh love tak kat komen? Boleh kan? Kalau yang guna apa? Guna kat komen lah, bukan tekan kat situ. Bagus. Sebab saya nak suruh praktikkan tangan, tekan. Apa benda Kak Jana, sekarang ni dah moden, kita tekan je. Tak kisah macam-macam love. Kalau tiba-tiba dia on kat laptop nak buat simbol love yang macam tu, yang apa, yang palang 3 pun tak ada masalah. Barulah nampak indah sikit. Yang kat sebelah sini pun ada love, yang kat dalam komen pun ada love. Kita kat sini wanita-wanita je. So tak ada yang fall in love. Maksudnya tak ada fall in love yang luar daripada batas syariat lah. Okay. Macam-macam bagi simbol Kita suruh love dia bagi ribbon lah. Macam-macam, kotak-kotak pun ada. Biasalah kita kan, lain-lain, kita pakai lain-lain. Okay, Alhamdulillah. Saya anggap semua tu dah bersedia. Jangan mengantuk, dilarang mengantuk. InsyaAllah kalau dengar pengisian saya akan mengantuk. Tiba. Okay, saya tak boleh nak bagi claim. Nanti orang kata overclaim tiba viral pula. Tengok penceramai, nak overclaim lah. Okay, pertama hari ini kita cerita tentang muslimah lah. Muslimah ni wanita. Wanita tu siapa kita lah. That's why kita punya pengisian pada hari ni dia fokus kepada wanita. Sebenarnya bila kita cerita pasal wanita ni, orang-orang boleh cakap dah tahu dah, tak payahlah join. Pertama. Orang yang dah join pun dah tahu dah, ini just recall balik je. That's why bila saya ceramah, saya kalau boleh, saya dengan husband lah saya ceramah, macam mana kita nak bagi tahu pada orang ni, kita tak nak transfer knowledge je. Transfer knowledge ni maksudnya apa? Kita buka bluetooth, awak buka bluetooth, okay transfer. Lepas tu besok-besok lepas 2-3 hari boleh jadi yang kita transfer tu kita delete. Ataupun kalau kita dah bosan kita tukar phone dah tak ingat dah. Itu maksudnya transfer saja. Tapi kaedah yang saya selalu bincang dengan husband saya, ustaz kan, macam mana kita nak bagi tahu orang ni sesuatu benda yang dia bukan kaedah dia transfer. Tapi dia adalah kaedah dia adalah apa yang saya dapat ni anda rasai. Bila kita rasa, bila kita masuk dalam hati kita, bila kita feel the empty, kita penuhkan kekosongan tu, dia lebih mujarab dan dia lebih kita ingat sampai ke mati. Sebab bila kita cerita tentang ilmu agama, dia tak sama macam ilmu lain. Contohnya kalau kita belajar satu ilmu dekat college ke universiti ke kat sekolah rendah ke sekolah menengah ke, boleh jadi ilmu yang kita dapat tu kadang-kadang dia tak boleh guna pun pada masa depan. Dia just ilmu yang ni bukan bidang kita. Jadi kita just belajar je. Jadi tak boleh nak kita aplikasikan. Tapi ada satu ilmu dia tak lapuk di zaman dan dia boleh bawa sampai ke akhirat. Apa dia? Ilmu agama. Ni adalah ilmu yang paling mahal dan tak sepatutnya orang ada spesifik waktu untuk belajar ilmu agama. Maksudnya apa? Kalau nak belajar ilmu agama memang kena hari-hari. Memang kena ada peruntukan masa. Dia bukan dah lama rasanya tak belajar ilmu agama ni. Dah lama rasanya tak join kuliah. Bila ya kita nak join? Tak ada masa ni. Ahad nantilah. Sepatutnya tak perlu pun kita spesifikkan waktu. Sebab ilmu agama ni adalah ilmu paling mahal. Dia ilmu yang bila-bila kita boleh belajar dan ilmu yang mahalnya tu sampai ke tahap dekat syurga nanti kita boleh pakai. Apa lagi ilmu yang boleh membatasi ilmu agama? Tak ada. Cuba cari. Dan walhal keistimewaan ilmu agama ni kadang-kadang ada yang free, tak bayar-bayar pun. Cuba belajar ilmu bisnes, berapa puluh ribu nak kena bayar. Disebabkan tak boleh nak bayar, kita tak dapat ilmu tu. Terpaksalah tengok kat ChatGPT, terpaksalah tengok kat Google. Itu pun dia tak sama dengan ilmu yang IELTS orang bagi dekat dalam kelas. Kena bayar kalau nak dapat. Apa lagi ilmu? Kat sekolah pun kita bayar. Kita masuk universiti pun bayar. Walaupun kadang-kadang kita free, dia tetap ditaja. Maksudnya kena bayar. Kita bayar tenaga orang tu. Tapi ilmu agama ni ada orang yang tolong bayarkan. Kadang-kadang ada orang yang ikhlas. Tak apa je, tak apa. Sebab kita tahu bayaran ni kat mana? Ke akhirat.
Tapi nak kata janganlah kita banding-bandingkan bayaran tu dengan orang yang memberi ilmu agama. Dia tetap menggunakan tenaga untuk dia belajar dan sebagainya. Tapi nak cerita tentang sekarang ni ramai sangat orang-orang baik yang dia sebenarnya tak apa. Kita boleh kita kongsi kat mana-mana. Dekat dalam bilik kita boleh kongsi agama. Bukan kongsi agama, kongsi ilmu tersebut. Dekat kantin kita boleh, dekat mana kafe boleh. Nak kata benda tu sangat evergreen, sangat boleh diaplikasikan di mana-mana dan di bila-bila waktu saja. Okay, kenapa saya cerita tentang ilmu? Pertama, sebelum kita cerita tentang wanita yang secara spesifik, saya suka sangat untuk tekankan dan memberi pendedahan kepada kita semua betapa pentingnya kita wanita untuk ada ilmu. Kalau kita cerita tentang wanita soleha, tak ada wanita soleha yang boleh jadi soleha tanpa ilmu. Tak ada wanita yang dia boleh masuk syurga tanpa ilmu. Jadi benda pertama adalah ilmu. Pertama, ilmu ni, dia punya powernya tu, dia ilmu je. Ilmu agama ni, ilmu je. Tapi dia boleh mengangkat darjat kita. Boleh tulis. Pertama, kalau kita tuntut ilmu, pertama dia angkat darjat. Cuba bandingkan dengan mana-mana ilmu yang lain. Dia angkat darjat tak? Ada orang yang membahaskan dalam satu hadis ni, dalam satu ayat Al-Quran bukan hadis, tentang ilmu ni, famous ayat Al-Quran ni, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Iaitu barang siapa yang menuntut ilmu dan beriman di antara kamu ni akan diangkat darjatnya. Dan Allah sahajalah yang mengetahui dan teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, ada beberapa para ulama yang mentafsirkan bahawa ilmu yang dimaksudkan itu yang pertama adalah ilmu agama. Dan ada juga para ulama yang mentafsirkan bahawa ilmu yang dimaksudkan itu juga meliputi ilmu dunia yang lain tapi ada manfaatnya. Tapi yang pertama, para ulama memang sepakat kata ilmu itu adalah maksudnya ilmu agama. Tapi dia juga tidak mengetepikan tentang ilmu-ilmu yang lain dan pastikan ilmu tersebut mestilah mendatangkan manfaat kepada diri dan juga masyarakat. Maksudnya, tak kisah kita tuntut ilmu apa-apa, yang penting adalah pertama tentang ilmu agama. Tak kisah kita nak belajar tentang ilmu wanita yang macam mana, tentang memasak, macam mana kemahiran parenting, macam mana kita nak jadi wanita yang berkaliber, yang berkerjaya. Tak kisah, boleh, tak ada masalah. Tapi pertama, apa dia? Planlah untuk belajar macam mana nak jadi wanita yang soleha di sisi agama. Jangan lupa yang tu. Kadang-kadang kita terlalu nak jadi wanita yang self love, terlalu nak jadi wanita yang berkerjaya, terlalu nak jadi wanita yang dia bagus dari segi parenting. Rupa-rupanya kita terlupa satu ilmu yang sebenarnya dia mencakupi semua, iaitu ilmu agama. Kedua, bila kita belajar dan kita tekun orang yang rajin menuntut ilmu ini, dia mudah jalannya untuk ke syurga. Berdasarkan kepada satu hadis, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Seolah-olah orang yang rajin menuntut ilmu ni sentiasa mendapat tiket. Tiket apa? Tiket untuk dimudahkan jalan ke syurga. Nanti kita pergi ke syurga, ada banyak macam perangai orang. Sebelum nak pergi ke syurga tu, kita nak pergi ke satu titian nanti, ada orang yang menaiki kuda, ada orang yang menaiki haiwan korbannya, lembu, ada yang merangkak, ada yang mengengsok, macam-macam jenis cara. Dan salah satu cara macam mana nak mudahkan jalan kita untuk ke sana adalah dengan kita tuntut ilmu. Itulah. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat, dan first adalah ilmu agama yang saya ceritakan tadi. Ketiga, orang yang menuntut ilmu ni, kita cerita tentang kita sekarang ni. Betapa yang specialnya kita hari ini mendapat fadilat-fadilat yang telah dimaktubkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Ketiga adalah malaikat pun menghormati orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kerana redha kepada penuntut ilmu. Ini ketiga, malaikat akan menghormati kita. Kita ni kalau dapat tengok malaikat, hari-hari kita nak berzikir. Hari-hari kalau kita dapat tengok, kita akan pengsan dululah. Sebab itu kita dapat tengok. Tapi kalau hari-hari kita tahu fadilatnya, malaikat bersama dengan kita, berdamping dengan kita, kita akan ketakutan. Ketakutan sebab apa? Ada malaikat yang akan mencatat
kita punya amal, ada juga malaikat yang akan mencatat kita punya keburukan, apa yang kita tak buat baik pada hari ini, apa yang kita buat buruk pada hari ini dan apa hari ini kita buat. Kita akan rasa macam kita ada CCTV. Malaikat ni dia adalah satu ejen. Dia ditugaskan untuk melihat apa yang manusia tengok, mencatat apa yang manusia tengok. Tapi adakah Allah tak tengok? Allah tetap tengok. Allah lagilah boleh tengok berbanding dengan malaikat. Tapi dia meletakkan malaikat ni sebagai askar untuk melihat kita. Dengan tugas-tugas tertentu. Ada yang menjaga syurga, ada yang menjaga neraka, ada yang akan menyoal kita dalam kubur. Betapa sistematiknya kerajaan Allah SWT. Yang keempat, orang yang tuntut ilmu, kita setengah berjuang sekarang ni, keempat akan diminta ampun makhluk alam. Makhluk alam ni maksudnya apa? Orang yang tuntut ilmu ni sebenarnya daun-daun, ranting-ranting, alam kita ni boleh tahu orang ni macam mana. Dan menjadi saksi di akhirat kelak. Sesungguhnya segala sesuatu memohon keampunan untuk penuntut ilmu, termasuklah ikan di laut. Ini adalah hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi. Ikan kat laut tu kita boleh nampak tak sekarang? Kita tak boleh nampak. Tapi macam mana dia boleh tahu penuntut ilmu? Itulah dia kekuasaannya. Nak kata kenapa tiba-tiba dijadikan ikan di laut itu sebagai satu simbolik untuk orang-orang yang menuntut ilmu ni, dia akan diampunkan. Nak kata kita ni duduk kat darat, ikan ni duduk kat mana kat laut. Tapi dia boleh tahu siapa yang menuntut ilmu dan dia boleh mendoakan orang yang menuntut ilmu tersebut. Sedangkan kita tak duduk dekat dalam laut. Ini bermakna apatah lagi ranting-ranting, binatang-binatang, serangga-serangga yang duduk dalam sekitar kita duduk di atas tanah. Lagilah dia tahu dan lagilah dia mendoakan kebaikan orang yang menuntut ilmu. Sebab ikan yang kita tak duduk bersama tu pun dia tahu mana manusia yang menuntut ilmu, mana manusia yang rajin. Dia dah mengampunkan dosa-dosa kita. Dia minta ampun supaya Allah memberkati kita dan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Kita ni dah lah amalan tak banyak. Amalan tak rajin. Menuntut ilmu pun tak rajin. Siapa pula nak mengampunkan dosa kita? Siapa pula yang nak mendoakan kita? Nak bersilaturahim dengan orang masjid pun kita tak mau. Nak berkawan dengan orang baik pun kita tak mau. Nak buat amalan-amalan sunat pun kita lelah, kita malas. Nak bangun tahajud pun kita malas. Nak tutup aurat pun kita ya tak ya. Lepas tu bila nak waktu menuntut ilmu, kita pun tak nak. Jadi bahagian mana pula kita nak cari pahala kita? Jadi rugilah pada mereka yang kita semua ni. Rugilah kita kalau tidak pergi menuntut ilmu kerana sedangkan sekeliling kita ada banyak saksi-saksi yang akan yang akan membela kita di akhirat kelak. Yang kelima, tidak putus pahala ketika mati. Ni dia punya hadis famous. Hadisnya tentang apa? Iaitu tentang apabila mati anak Adam, ada beberapa amal yang tidak akan terputus kecuali 3 perkara. Yang akan terputus kecuali 3 perkara. Kita tinggalkan harta, kita tinggalkan anak, kita tinggalkan semua benda yang kita sayang. Tapi ada 3 hal yang kita tak akan tinggal. Iaitu sedekah kita, sedekah jariah kita. Kedua adalah yang ni poinnya, iaitu ilmu yang bermanfaat yang kita belajar dekat dunia ni. Dia akan membela kita di akhirat kelak. Ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Dan anak soleh ini dia tidak akan datang tanpa didikan orang-orang yang berilmu. Jadi nak anak soleh kena ada ilmu. Nak dapat pembelaan di akhirat kena ada ilmu. Kita nak jadi orang yang sentiasa bersedekah pun kena ada ilmu juga. Semuanya ada paksinya, iaitu ilmu. Keenam, bila orang tuntut ilmu ni, dia telah menyambung warisan Nabi. Nabi, para ulama, memang aktiviti hariannya adalah ilmu. Aktiviti hariannya adalah untuk mengkaji kitab, untuk membaca Al-Quran, untuk menghafaz Al-Quran. Kita pula apa rutin harian kita? Yang kita jadikan sampingan ni adalah ilmu. Yang lain, na'udzubillah min zalik. Bukan sinilah. Wanita-wanita di luar sana di Mongolia. Okay. Apa dia punya hadisnya? Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Bukan kekayaan yang diwariskan. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka sesiapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bahagian yang banyak.
Kita tak dapat harta, kita tak dapat emas, kita tak dapat satu tangki minyak, kita tak dapat benda-benda berharga. Semua tu adalah bersifat dunia. Tapi ada satu yang diwariskan. Sebab itu sampai sekarang kita tahu beberapa hadis Nabi yang sahih. Sampai sekarang kita tahu macam mana kita nak menunaikan solat. Fardu ain, fardu apa yang lain juga. Macam mana kita tahu? Adalah melalui warisan-warisan Nabi dan para ulama. Kalau tak ada benda tu macam mana? Kita akan jadi masyarakat yang tidak bertamadun dan masyarakat yang jahil. Apa itu masyarakat yang tamadun yang tidak bertamadun dan jahil? Iaitu masyarakat yang tak tahu apa-apa pasal ilmu ni. Dan itu adalah musibah yang paling tinggi lah. Sebab apa? Bila kita jadi orang yang tidak berilmu dan tak banyak benda yang kita tak tahu, sebenarnya bila kita nak hadap ujian tu lagi susah. Ada orang kata, oh macam tu saya tak nak tahulah pasal ilmu ni. Sebab nanti saya akan dipertanggungjawabkan. Sebenarnya kalau kita tak ada ilmu lagi, kita tak tahu macam mana nak hadap ujian dekat atas dunia ni. Sebab ujian ni dia tak kira. Orang yang sekolah ke, orang tak sekolah ke, orang rajin ke, orang malas ke, perempuan ke, lelaki ke. Ujian tu tetap akan datang. Jadi kita lah kena mempersiapkan ilmu supaya bila kita nak hadap ujian tu, kita akan hadap dengan ilmu. Kita akan jadi orang yang bertenang bila hadap ujian, jadi orang yang bersabar bila kita dah hadap ujian. Jadi orang yang sentiasa gembira walaupun cabaran ujian tu sangat besar. Apa jadi? Kalau kita hadap sesuatu cabaran ataupun ujian tu, tapi kita tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa tu asbab daripada kita tak nak tuntut ilmu. Kita akan jadi apa? Kita akan jadi biol. Kita akan jadi serabut. Kita akan jadi tak tahu nak pergi arah mana. Dan ketika itulah barulah hati kita rasa macam nak terpandu untuk menuntut ilmu. Nak pergi ke pengajian-pengajian. Nak tanya dengan orang-orang agamawan. Macam mana kita nak buat ni? Itulah dia proses tuntut ilmunya. Apa jadi kalau kita tak buat benda tu? Kita duduk diam dalam bilik, dalam gelap. Dalam keadaan hujan pun makin lama makin kuat. Dalam keadaan yang tak ada siapa pun tolong. Dalam keadaan kita pun tak nak solat, tak nak cari dia punya cahaya, tak nak lapangkan hati kita, kita akan makin lama makin tak jumpa jalannya. Makin lama kita akan jadi lagi serabut. Ini adalah benda pertama yang kita kena ada iaitu ilmu. Saya mention tentang ilmu tu dulu. Supaya kita tahu bahawa jadi wanita nanti memang kena ada ilmu dahulu dan tidak sia-sialah kita hari ini berkumpul pada malam ini. Okay. Dan seterusnya saya baru nak cerita, masuk topik kita adalah istimewanya jadi wanita. Seronoknya jadi wanita. Selalu tak kita dengar orang-orang kata, tak bestnya jadi wanita ni. Apa yang tak bestnya? Cuba teka. Cuba letakkan komen. Kita selalu dengar-dengar lah, bukan warga sini lah, orang-orang Mongolia dekat Facebook ke, dekat TikTok kan. Dia semua cakap jadi perempuan ni memang tak seronok. Apa yang membuatkan kita pernah terfikir jadi wanita tu tak seronok? Cuba cerita awak tulis kat komen. Apa yang membuatkan bila kita jadi perempuan ni, pernahlah kita terfikir sekali, tak seronok jadi perempuan ni. Sebab apa? Kita bukan kita je cakap. Jangan rasa lonely. Kita semua perempuan pernah rasa, pernah terfikir benda tu. Bukan tak seronoknya kita tak redha, bukan. Tak seronoknya tang mana tu. Kita rasa macam kita pernah terfikir, oh jadi perempuan ni rupanya susah juga macam tu. Awak boleh tulis kat komen. Lagi saya baca. Tapi sebenarnya jadi perempuan ni istimewa. Istimewa tang mana? Saya nak dengar dulu. Kat mana bahagian yang kita rasa macam, oh jadi perempuan ni memang susah. Susah kat mana? Jangan menipu. Tiba-tiba kata tak susah Kak Jannah. Saya redha jadi perempuan. Memang kita redha jadi perempuan. Menipu kalau kita tak redha jadi perempuan, kita jadi lelaki dah sekarang ni. Tapi nak kata, kita pernah terfikir ni susah jadi perempuan tu kat bahagian mana? Kat bahagian mana? Ni semua tengah gigi terfikir-fikir ni. Tak apa, saya bagi ruang sikit. Kat bahagian mana kita rasa macam terfikir, oh susah juga jadi perempuan ni. Macam tu. Fatin Alisa kata complicated bab emosi. Nur Izazi kata susah sebab susah nak keluar rumah. Kena minta izin. Macam Fatih kata tadi bab emosi, ya, kita susah kontrol. Lagi kalau bab kita period. Tiba-tiba je kita cuba untuk kontrol. Fitrahnya memang akan macam tu. Kita akan rasa cepat nak marah, kena sabar. Banyaknya kena sabar jadi perempuan ni. Bila kita bujang kena sabar. Bila dah kahwin kena sabar. Bila dah tua pun kena sabar.
Ain Atika, bayar nak kena jaga betul. Jaga apa tu? Jaga diri, jaga maruah, jaga aurat. Solat pun lebih complicated berbanding dengan lelaki. Ni kalau kita buat pembandingan, kita akan jadi macam tu. Najwa kata, susah sebab dah jaga aurat. Dah tutup bahagian depan, orang kata belakang masih nampak, perasan tak? Kita dah cuba pakai stokin, orang kata jangan, tu jarang, kena pakai stokin tebal sikit. Pakai stokin tebal, kaki pula gatal. Dah kaki pula gatal, apa lagi? Tiba-tiba kena pakai handsock pula. Dah pakai lengan panjang, selat-selat nampak. Dah cuba dah pakai baju raya yang longgar-longgar, jalan-jalan nampak pula bentuk. Susah tak jadi perempuan? Hidayah kata banyak perlu jaga, ada keterbatasan dalam melakukan sesuatu. Betul? Mira Izzati, betul emosi susah nak kawal. Bab emosi ni semua macam nak share ya. Semua setuju. Najah kata kalau nak solat susah if ada istihadah, betul. Nak kena pastikan itu darah istihadah ke tak. Nak kena pastikan dia bersih. Lepas nak kena pastikan ganti setiap kali nak solat. Saya faham perasaan tu. Tiba-tiba jumpa pula dekat tempat-tempat yang kita kena jamak, betul tak? Kita musafir nak jamak susah. Orang yang istihadah ni dia yang faham. Nak kena siasa, transit kat tempat yang betul untuk kita bersihkan. Nurul Atika kata perasaan emosi susah nak kawal, ya. Perasaan apa tu? Perasaan bercinta ke? Perasaan jatuh cinta ke? Broken ke? Faizah kata bila nak solat, ya susah kan? Itu pun orang kata kita dah pakai stokin dah, orang kata stokin tu tak bersih. Kita kena bawa spare, bawa stokin spare pula. Aduh banyaknya. Situ. Susah. Isma kata susah, itu je. Sebab banyak fitnah, betul banyak fitnah. Kita cuba dah tutup aurat, masuk dekat dalam Facebook, orang kata lain-lain orang tiba-tiba ada orang chat pelik-pelik pula. Tiba-tiba kita keluar, kita cuba dah jaga aurat. Tiba-tiba ada orang tengok-tengok pula. Susahkan jadi perempuan. Yang bagi perempuan semua complicated. Kita yang perempuan pun mengaku complicated. Ni kalau saya masukkan lelaki ni, dia semua setuju. Saya pernah buat slot lelaki dengan perempuan ni dalam satu Google Meet. Laki perempuan senyap je. Bila perempuan tu mengaku, betul. Kalau buat emosi, perasaan je, laki dia naik share juga. Bagi perempuan semua complicated. Perempuan akan salah di mata masyarakat. Kalau kes rokol ke apa, punca perempuan tak pandai jaga diri. Apa-apa salahnya perempuan, lelaki tak pun. Ada juga ada persepsi yang memang ada beranggapan begitu. Bila perempuan je, tiba-tiba dia on point pada perempuan. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih semua yang menjawab. Terima kasih meluahkan rasa-rasa 78 orang yang dalam Google Meet ni. Mungkin kalau kita jumpa depan-depan, mungkin kalau jumpa kat Dewan ni macam Dewan tu bising. Betul. Betul lah tu apa yang tulis kat komen. Itu adalah apa yang kita selalu alami. Tapi nak tahu tak, makin susahnya sesuatu hamba itu menghadapi ujian, sebenarnya makin senang dia nak masuk syurga. Tapi ada continue dia, makin senang nak masuk syurga dan makin senang juga untuk masuk neraka. So dalam satu hadis ada menceritakan bahawa ramainya wanita, saya tak pasti hadis ataupun kata-kata ulama, saya kena cek balik. Saya tak nak cakap benda yang betul lah. Dalam satu hadis, aku melihat kebanyakan ahli neraka adalah wanita. Nanti saya bahaskan. Apakah dimaksudkan dalam perbahasan hadis tersebut? Sebab ada yang menyalah sangka. Maksudnya perempuan ni memang diciptakan untuk masuk neraka lah. Kita tak nak ada berfikiran macam tu. Okay? Yang pertama adalah dicerita tentang susahnya wanita. Hari ni saya nak cerita macam mana istimewanya jadi wanita. Dah lah. Kita ni istimewa. Jangan broken sangat, jangan frust sangat. Sebenarnya di sebalik daripada kita rasa susah tu, kita pun ada keistimewaannya. Ada pula orang main mercun, rasa macam dah habis dah raya Dengar ke? Tak apalah, saya teruskan. So next adalah wanita berilmu itu cahaya masyarakat. Kenapa cahaya masyarakat? Cahaya ni dia analogi kepada ilmu. Sebab itu tadi saya panjang cerita pasal ilmu. Ilmu ini kalau kita cerita bahas, dia memang tak spesifik untuk wanita. Tapi memang tadi kita tak spesifik pada wanita, tapi sebenarnya wanita yang dia rasa istimewa adalah datang daripada wanita yang menuntut ilmu dan faham ilmu. Meriah pula ya jiran sebelah. Okey, dah habis. Okey, wanita yang menuntut ilmu dan faham ilmu. Sebab itulah pada hari ini, kalau boleh saya nak yang masuk bukan sahaja dia
transfer knowledge tu. Dia dapat ilmu tu, kemudian dia pun menyalin. Bila dia menyalin, dia rasa dia dah satisfied. Dah puas dah, hari ni saya punya buku nota 3 muka surat full. Ini adalah ceramah Ustazah Jannah. Sampai situ je. Kemudian besok bila kita cuba reflect balik apa yang kita dapat semalam. Jap, nak kena buka buku nota. Saya tak nak macam tu. Hari ni adalah yang mana kita nak isi kekosongan dalam hati kita, tak perlu pun menulis sangat tapi kita faham. Sebab itulah dia intipati daripada tuntut ilmu. Berapa ramai yang wanita menuntut ilmu pada akhirnya dia tak faham. Tak faham ni bukan maksudnya pada waktu kelas tu dia tak faham, tak, dia faham je. Tapi maksudnya bila dia keluar kelas dia still buat benda yang mungkar. Hari ini kita cerita tentang wanita kena tutup aurat. Okey, faham, wanita auratnya adalah perlu daripada hujung rambut ke hujung kaki. Bila dia keluar dia tetap tak tutup aurat. Itu maksudnya wanita tak faham. Dia faham ketika dalam kelas, tapi bila dia keluar dia tak faham secara practicality. Itu memang betul. Apa yang Allah kata tu betul. Kalau dia buka tu dosa. Kalau dia dinampakkan tu dosa. Kalau dia bertabarus tu dosa. Saya nak yang faham yang tu. Hari ni kita datang, hari ni kita tahu batas kita wanita ni kat mana. Bila kita keluar kita faham kita buat tu sebab Allah suruh. Bukan disebabkan oleh, nanti tunggu hidayah datang. Hidayah dah datang sekarang ni, saya bagi tahu. Saya tak marah, tapi saya sayang. Saya kalau tengok wanita, saya kalau tengok adik-adik saya kan BBNU, adik-adik saya baru tingkatan 4, tingkatan 5. So kalau tengok dia pakai tudung pendek, saya tarik betul-betul. Ini apa ni, nampak dada ni. Saya buat direct macam tu. Saya terus ramah kat dia, ni apa ni dosa. Tapi sampai gelak-gelak lah, tapi nanti dia faham lah maksudnya. Walaupun besok dia ulang balik, saya repeat balik benda tu. Sebab saya nak bagi dia faham, ni apa ni, Allah suruh tutup, Allah suruh tutup tak apa. Tapi dalam keadaan saya tak marah dia lah, dalam keadaan yang masih tegas. Ni kena tutup. Kenapa tak tutup? Dosa. Tak takut dosa ke? Sebab kita pun duduk kecil-kecil macam tu. Tapi sebabkan kita tak nak orang lain macam tu, sebab kita rasa entah-entah dosa waktu kita kecil, waktu kita dah haid. Waktu kita dah haid, tapi kita masih lagi bersenang-senang dengan kita punya aurat, dengan kita punya solat. Entah-entah waktu tu, Allah tak ampunkan lagi pun sampai sekarang. Saya kadang terfikir macam tu. Macam mana agaknya kita ni dah duduk 10 tahun lepas kita berhijrah, kita dah duduk 10 tahun ke depan. Entah-entah, kita duduk bersenang-senang sekarang, rupanya dosa kita 10 tahun lepas Allah tak ampun. Ini yang kita takut. Kita jangan confident sangat Allah ampunkan dosa kita yang lama lepas. So jadi kita kena bertekad. Inilah dia, bila kita tak bersenang-senang, insya-Allah kita akan dapat hidayahnya, kita akan dapat istiqomahnya. Jangan bersenang-senang dengan dosa. Pertama adalah mesti dengan ilmu. Siapakah ikon ilmu pada zaman Nabi Muhammad? Of course lah, very famous, Aisyah radhiyallahu anhu. Okay, Aisyah menjadi rujukan sahabat dalam agama. Aisyah ni perempuan. Tapi sahabat-sahabat Nabi, dia datang untuk dituntut ilmu dengan Aisyah. Dalam satu kata-kata daripada Imam Abu Musa al-Ash'ari, dia kata tidak pernah kami hadapi satu masalah pun melainkan kami dapati Aisyah mempunyai ilmu mengenainya. Kenapa ketika itu Aisyah jadi rujukan? Apa yang Aisyah ada ni sebenarnya? Pertama, Aisyah isteri Nabi, of course lah. Tak silap saya dalam satu riwayat, Aisyah ni dah duduk dengan Nabi 9 tahun lebih. Jadi banyak perkara ketika itu adalah zaman keilmuan. Bila zaman keilmuan ni maksud Aisyah banyak dia dapat. Apabila Aisyah banyak dapat, kedua, that's why lah Aisyah ni dinobatkan antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Perempuan. Maksudnya dia banyak, bila Rasulullah bagi sesuatu, dia memang paling tekun untuk hafal. Ada riwayat kata dia dah hafal lebih daripada plus minus 2,000 hadis. 2,000 hadis. Kita 40 hadis pun angkat lagi. Ni 2,000. Berganda-ganda dia punya gandaan hadis yang dihafal oleh Aisyah. Ketiga adalah Aisyah ni antara perempuan yang dia banyak belajar banyak bidang. Kalau kita kata nak jadi wanita yang berilmu, berkaliber, berkejaya, yang boleh tahu banyak benda, Aisyah lah ikonnya. Kalau nak tahu macam mana nak cari ikon untuk berbisnes, pilih Siti Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Siti Khadijah tu kita punya panggilan lah. Orang Melayu panggil Siti. Orang Arab panggil Sayyidatina.
kita pula datang bagi Siti. Siti ni dia macam satu nama, satu mahkota untuk wanita yang kita kata wanita yang kita hormati. That's why kita panggil Siti. Dekat Arab tak panggil Siti. Kalau cakap dekat orang Arab, Siti Khadijah. Dia pun tanya Siti tu apa. Dekat Arab tak panggil Siti. Orang Melayu panggil Siti. Sebab dia nak menghormati nama tersebut. Kalau orang Arab panggil Sayyidatina. Okay, jadi antara banyak bidang yang Sayyidatina Khadijah ni belajar adalah tentang ilmu kewanitaan, ilmu sejarah, ilmu perubatan, apa lagi ilmu dia? Ilmu fardu ain, ilmu bahasa, banyak. Kalau sekarang lah kita kata banyaknya subjek yang kita kena belajar. Sayyidatina Khadijah mencari subjek mana yang dia boleh belajar. Kalau hari ni kita mengeluh kata banyak benda lagi kita tak tahu. Bila dia nak belajar? Sayyidatina Khadijah mengoptimumkan masa dia dengan Nabi Muhammad SAW untuk belajar banyak perkara. That's why lah para sahabat datang pada dia. Rujuk pada dia. Apa-apa ilmu kalau nak pertanyaan dia akan tanya pada Sayyidatina Aisyah. Keempat adalah dihormati dengan ilmu. Itulah dia, dihormati dengan ilmu adalah para sahabat akan rujuk pada Aisyah. Kelima adalah aktif dakwah dan menjawab persoalan. Aisyah ni dia dah mula berusrah ketika zaman tu. Dia dah mula untuk buat kuliah kecil-kecil. Okey, ada persoalan, dia buat. Kita buat perbahasan. Kita bincangkan apa yang kita nak selesaikan masalah masyarakat berkaitan dengan agama. Aisyah ke depan. Dia adalah antara wanita yang aktif untuk menyampaikan dakwah. Dan dia suka bertanya. Ketika dia dengar usrah ataupun kita dengar pengisian daripada Nabi, dia suka bertanya. Dia suka untuk menimbulkan perbahasan, menimbulkan persoalan. Yang keenam adalah bagaimana mulianya Aisyah ni, yang mana Al-Quran pun ada menceritakan tentang Aisyah ketika satu fitnah ifk. Boleh rujuk surah An-Nur 11 hingga 20. Ketika itu Aisyah telah difitnah. Dia difitnah buat sesuatu yang tak baik dengan Safwan. Nanti boleh rujuklah sebab hari ni kita nak cerita pasal tu. Bagaimana ketika itu Aisyah rasa sangat murung dan ketika itu Aisyah rasa macam dah tak nak berhadapan dengan masyarakat. Maka turunlah wahyu surah An-Nur ayat 11 hingga ke 20. 11 hingga ke 20 ni dia menceritakan bagaimana dia menenangkan Aisyah ketika itu. Nak kata wanita yang disebutkan dalam Al-Quran adalah wanita-wanita yang highlight. Highlight ni maksudnya adalah wanita yang dia ada kaliber yang tersendiri. Dia punya perjuangan dalam dakwah dia sangat hebat. Dia punya perjuangan dalam ilmu dia sangat hebat. That's why kalau kita nampak mana-mana wanita walaupun tak diberi nama. Dalam Al-Quran tak diberi nama. Contohnya ibu Nabi Musa. Dia tak diberi nama dekat dalam tu. Contohnya tentang beberapa pemuda Al-Kahfi. Dia tak diceritakan siapa pemuda Al-Kahfi tu. Maksudnya dia adalah orang-orang yang bagus ataupun orang-orang yang dia beriman kepada Allah SWT yang sangat hebat. Walaupun tak diberi nama. Tapi kalau Aisyah ni memang dia rujuk memang clear. Surah An-Nur 11 hingga 20 ni memang clear dia untuk membantu Aisyah ketika difitnah. Okay. Seterusnya adalah tadi adalah wanita yang berilmu. Kita dah cerita tadi kan manfaat ilmu apa. Jangan rasa rugi kalau kita menuntut ilmu. Okay. Seterusnya adalah wanita yang sabar itu dijanjikan syurga. Dalam satu hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani, apabila seorang wanita menjaga solat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, pertama solat 5 waktu, kedua puasa bulan Ramadan, ketiga menjaga maruahnya, keempat taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah syurga mana yang kamu nak. Inilah kesusahan yang kita tulis dekat komen tadi. Saja je saya nak suruh mention. Apa kesusahannya? Susahnya wanita nak jaga emosi. Susahnya wanita nak solat. Susahnya wanita nak jaga darah kita ni, darah haid kita, darah istihadah kita, darah nifas kita. Susahnya wanita bila dah lepas kahwin beranak pula. Susahnya wanita bila kita nak tutup aurat macam mana. Susahnya wanita terdedah dengan fitnah. Susahnya wanita complicated. Semuanya complicated. Tapi dalam satu hadis ni menjawab semua complicated kita. Nanti kat syurga pilihlah mana pintu yang kamu nak. Pintu syurga kamu nak. Kita nak masuk syurga, mana-mana pintu yang paling rendah, syurga yang paling rendah pun kita susah nak masuk. Ni kan pula wanita yang solehah ini datang masuk, malaikat kata pada kita, kamu nak duduk di syurga pintu mana? Ketika itu
orang yang menimpa ujian yang sangat dahsyat dekat dunia akan berkata apa? Kalau boleh dia nak ujian lagi dahsyat dekat dunia. Kalau boleh dia nak perempuan tu lagi complicated dekat atas dunia. Berbanding complicated yang dia dah rasa ni. Sebab ketika tu nikmat syurga yang tak terbanding. Yang kita rasa macam ini yang Allah bagi terlalu hebat untuk kita. Itulah menjawabnya persoalan kita. Kenapa susah sangat? Sebenarnya susah kita ni sikit je. Bila kita betul-betul sabar, kita tabah, kita masih ada iman dalam hati, kita ikut apa yang Allah buat. Dekat syurga nanti, kita akan tak apalah aku diuji. Berapa ramai orang yang kufur, yang tidak beriman, yang putus asa apabila di tanah kubur, dia minta Allah bangkitkan dia. Berapa ramai yang sudah dimasukkan dalam neraka nanti akan berkata, aku ingin masuk ke dalam dunia semula untuk beriman. Berapa ramai. Tapi ketika itu tak boleh. Kita punya taubat ni last bila? Kita punya taubat diterima last bila? Ketika nyawa dah berada di atas kerongkong dan dah dicabut. Ketika dah nazak tu, kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Dan kiamat. Yes. Kita punya taubat ni dah tak terima bila mana apa? Ketika kita dah dibangkitkan. Ketika kita dah duduk dekat dalam alam barzah. Apa yang kita boleh buat adalah alam barzah itulah yang akan membantu kita apa? Ilmu kita, Al-Quran kita akan datang pada kita untuk memberikan syafaat. Bagaimana nak dapatkan syafaat daripada Al-Quran, daripada Nabi, daripada anak-anak yang soleh, daripada anak-anak, daripada kita punya apa? Daripada kita punya jasa-jasa kebaikan sedekah kita macam mana? Dengan kita ada ilmu dan kita buat apa yang Allah suruh ke atas dunia. Nanti ke akhirat dia akan menjawab semuanya. Kita ni kalau fikir dunia saja kita rasa tak adil. Tapi kalau kita fikir tentang keindahan alam akhirat, kita rasa macam Allah ni bagi akan lebih lagi. Okay, saya nak elaborate sikit ataupun buka sikit berkaitan dengan hadis tadi. Pertama kan disebut apabila seorang wanita menjaga solat 5 waktu. Kenapa di-mention? Kenapa dalam hadis di-mention? Untuk wanita ni dia spesifik. Solat 5 waktu. Sebab apa? Cabaran untuk orang yang haid. Cabaran untuk orang yang haid. Kita ni saya cerita betul-betul. Kita ni wanita. Kadang-kadang kalau haid kita kena lambat-lambatkan solat. Inilah cabarannya. Jadi orang yang betul-betul menjaga, orang yang betul-betul jaga solat dia perhatikan betul-betul, dia tidak bermalas-malasan, dia akan dapat masuk syurga yang dia nak pilih. Nampak tak dia punya ganjarannya? Besar sangat. Kenapa besar sangat macam tu sekali Allah bagi? Pernah tak terfikir? Semua orang boleh solat 5 waktu. Tapi kenapa dispesifikkan untuk wanita? Untuk wanita ni dia ada cabaran pada darah. Bila kita dah keluar darah haid, kita kena pastikan pula. Kalau lebih daripada beberapa hari, dia akan jadi darah istihadah. Kemudian kita ada pula darah nifas. Kita ada pula darah yang lain. Jadi boleh jadi bila lepas kita dah melalui fasa keluar darah tu, boleh jadi kita bermalas-malasan ketika solat. Boleh jadi kita melambat-lambatkan kita punya solat. Boleh jadi kita terlupa untuk qada solat kita. Itulah cabaran wanita. Berbanding lelaki, dia tak payah fikir. Solat je. Yang penting dia solat. Tak payah fikir nak keluar darah ke. Dah tak payah fikir. Rumitnya nak jadi lelaki ni solat tak ada. Dia ke solat kat mana pun boleh, tak payah pakai telekung. That's why lah. Pertama hadis ni adalah tentang solat. Nak kata wanita ni kena jaga kebersihan, kena alert dengan semua benda, kena ada ilmu haid, kena ada ilmu asas-asas fardu ain supaya dia tahu dia boleh lepas satu ni. Sebab dia susah. Susah yang ganjarannya berlipat kali ganda yang kita rasa tak masuk akal Allah bagi ni. Kedua adalah berpuasa bulan Ramadan. Ini pun tentang haid juga. Yang kedua adalah tentang keterbatasan tenaga kita. Wanita ni nak dibanding dengan tenaga lelaki. Wanita ni dia punya tenaga dia sikit berbanding lelaki. Tapi kita kena puasa. Berbalik pula kepada wanita yang mengandung dan perlu berpuasa. That's why yang kedua dia mention tentang puasa. Sebab susah untuk wanita ni berpuasa dan ikut dan beriman dengan arahan Allah SWT. Ketiga pasal apa? Menjaga maruahnya. Ini. Maruah ni berkaitan dengan apa? Tentang aurat kita, tentang fitnah. Betul, istihadah pun kena puasa. Dah kena jaga darah, lepas tu kena puasa. Perasan tak? Tapi semua tu adalah ganjaran. Itulah dia.
Kita ni tengah bercucuk tanam. Kita ni senang sangat masuk syurga sebenarnya. Kalau kita betul-betul ikut setiap perkara yang Allah suruh buat. Kenapa dikatakan senang masuk neraka, senang juga masuk syurga? Sebab itulah kita banyak sangat benda yang kita boleh jadikan pahala. Jaga kebersihan darah pun kita dapat pahala. Solat, menutup aurat ketika solat pun kita dapat pahala. Kita dapat pahala solat, kita dapat pahala tutup aurat. Mempercepatkan solat pun kita dapat pahala walaupun dalam keadaan susah untuk kita solat ni wanita ni. Nak kena cari tempat yang spesifik, nak kena wuduk tempat tertutup, itu pun dapat pahala. Letih kita tu ada pahalanya. Dia bukan letih yang hilang macam tu je, tak ada. Dia memang dah dijanjikan pahalanya. Jadi mudahlah sebenarnya untuk kita masuk syurga. Cuma kena sabar. Yakin dan faham ilmu. Bila kita faham ilmu, kita tak akan rasa benda tu adalah benda yang sia-sia. Okay. Maruahnya adalah apa? Macam mana kita jaga aurat kita. Tadi kita mention aurat kita. Yang selak sini tak boleh, selak situ tak boleh. Jalan nampak. Nak dah labuh, nak kena labuhkan lagi. Susahnya. Susah kita tu berpahala. Lelaki dia pakai baju, dia pahala gitu je pahala. Kita ni pahala kita lagi banyak daripada lelaki bila kita bab aurat kita. Tapi kalau kita tak ikut, lagi banyak dosa kita. Sebab perempuan apa? Kita ni nak dimudahkan masuk syurga. Nak dimudahkan sangat-sangat masuk syurga. Jadi banyak benda beban kita kena pegang. Sebab itulah kita perempuan lah yang paling kena fikir setiap benda dalam hidup ni memang kena dengan akhirat. Perempuan kalau tak fikir akhirat dia give up. Tak nak tutup aurat, malas nak solat, malas nak jaga darah kita, malas nak kira darah, tak nak kira lah, malas. Sebab apa? Bila kita tak fikir akhirat, kita tak fikir malas kita akan menanggung apa sahaja di akhirat nanti. Yang seterusnya adalah maruah tadi, tutup aurat, nak kena pastikan malam, kita jaga fitnah kita. Bila malam, kalau boleh duduk dalam rumah, bila keluar mesti dengan kita punya mahram, kena pastikan benda tu. Sebenarnya, apa sahaja yang Islam suruh ni dia ada hikmah yang nanti saya beritahu. Yang keempat adalah, apa dalam hadis, taat kepada suami. Tu yang tadi saya cerita, bila single, kita susah. Bila dah kahwin pun susah. Susah kita ni berpahala. Kita kalau tak fikir tentang akhirat, kita dah give up. Tak kalau kau nak give up fikir, ni susah kita ni berganda-ganda pahalanya berbanding dengan orang lain yang tak fikirkan kesusahan ni akan dapat akhirat. Kita nak pilih mana-mana pintu kita boleh dapat. Nak pilih mana-mana syafaat hasil daripada kebaikan dan kebajikan kita akan dapat. Tak, suami adalah cabaran jadi isteri. Sebab apa? Wanita kan dia diulit dengan emosi. Kita suka nak sedih, kita suka untuk rasa gembira, kita suka untuk tiba-tiba rasa feelings, tiba-tiba rasa terasa hati. Saya pernah bercakap dengan ustaz. Ketika itu saya first day untuk period. Kemudian masa tu saya tak perasan saya first day period, saya tak check lagi. Tiba-tiba rasa saya macam nak marah semuanya. Saya pun duduk diam dekat ruang tamu. Lepas tu ustaz tanya dengan saya, kenapa? Tak boleh, jangan ganggu. Saya cakap situ. Lepas tu saya kenapa? Jangan kacau. Saya cakap jangan kacau supaya saya tak beremosi ketika itu. Biarkan saya seorang-seorang dengan emosi saya. Sebab saya tak nak sampai saya cakap benda yang tak elok pada suami saya. Saya suruh suami saya pergi dulu. Duduk sana dulu. Bagi saya tenang dulu. Sampailah pada waktu maghrib tu saya cakap dengan husband. Saya cakap dengan husband apa? Saya cakap, saya hari ni period lah, patutlah. So husband gelak-gelak. So kenapa suruh saya tak bagi saya duduk dekat? Saya cakap dengan husband macam ni. Awak nak tahu tak? Perempuan ni satu fitrah yang dia sendiri pun tak nak halang. Saya tadi dah cuba fikir secara relevan. Kenapa sedih pada hari ni tapi tak dapat jawapan? Dan disebabkan tak dapat jawapan tu saya sendiri pun geram. Jadi saya rasa macam saya nak marah awak. Tapi pada waktu yang sama saya cuba fikir secara rasional. Kenapa perlu marah suami kalau saya yang emosi? Jadi pada waktu itu saya cakap, betul lah Allah kata memang fitrah wanita beremosi ni tak boleh nak dipisahkan. Lepas tu gelak-gelak je lah dia buat faham je lah. Tapi lepas tu memang kalau saya beremosi ketika saya period, saya akan cakap pada dia lah, saya period hari ni.
Kalau nampak saya marah, saya cakap kalau nampak saya marah, diam je. Ataupun masing-masing jangan bercakap. Style kami ni kalau kami berdua marah, dah nak mula marah belum marah lagi. Dah nak mula marah kita orang akan diam. Walaupun ketika itu memerlukan keputusan. Walaupun keputusan ni adalah keputusan remeh-temeh je pun, biasalah kan. Kalau kita dengan adik-beradik pun begitu juga. Saya kalau dengan ustaz, dah nak tinggi suara kita akan diam. Sampai 5 minit diam, 5 diam lah. Pada waktu tu kalau saya perlu pergi kuliah, sepanjang saya nak pergi kuliah tu saya diam. Suami pandang saya pandang suami saya. Diam je. Tak akan bercakap apa-apa. Rumah saya ni alhamdulillah sejuk. Sejuk tu maksudnya tak pernah bergaduh apa-apa. Sepanjang setahun lebih berkahwin, kalau orang masuk rumah kami mesti akan cakap rumah ni macam tenang sikit macam tu. Saya bukan nak riak tapi dia punya kuncinya adalah memang jangan bagi marah. Jangan bagi marah tu maksudnya ketika marah tu baru nak overcome, bukan. Sebelum marah tu kena overcome. Saya kalau dengan suami ada beberapa yang macam kita berlaga pendapat, saya akan diam je. Dengar. Nanti kalau dia nampak saya diam je, tak menjawab persoalan dia, nanti pun diam. Okey. Habislah cerita. Nanti besok baru bahas balik. Bahas balik, gaduh balik. Macam nak tergaduh balik, diam. Jangan bincang balik dah. Nanti bila dah bertenang, dah fikir lama, masing-masing dah bagi siap rasional, baru nanti masing-masing aku confess lah. Saya sebenarnya begini. Gaduh balik, jangan mula. Esok siapa perbincangannya? Kalau perbincangan tu perlu untuk lagi 2 minggu lah selesainya. Tak perlu sekarang. Sebab kalau sekarang jadi marah. Kalau sekarang marah dah. Kebiasaannya apabila benda tu terlalu penting, kita akan sambung perbincangan pada esok. Apabila benda tu tak penting, esok dia tak akan bincang lagi. Syaitan ni pandai. Kadang-kadang benda remeh-temeh kita nak bincang dan kita gaduh. Sama dalam bersama kita dengan mak ayah kita dengan adik-beradik kita. Kalau rasa benda tu remeh-temeh dah, tak payah bincang. Kita avoid daripada rasa marah. Sebab kalau kita nak avoid masa kita marah, susah. Perempuan ni dengan emosi macam tu. Jadi kita kena kontrol. Yasirah kata cabaran sekarang dengan style tudung lagi walaupun tahu ciri tu dia ikut syariat macam mana. Ya betul. Tak halang kita nak macam mana pun, kita nak kita nak stylekan tudung kita macam mana, tak kisah. Saya cakap dengan adik saya kan BBNU, dia dah Gen Z, kami budak Gen Z. Tu dia punya geng lah tu. Lain cara pembawaan dia dengan adik-beradik yang lain. Sebab dia dengan saya, durationnya kalau nak tahu lebih kurang 10 tahun. Saya dengan adik saya 10 tahun jaraknya. Jarak sangat. Saya cakap dengan mak saya, tak apalah, ibu dah tua, tak payah membebel kat dia. Saya cakap dengan mak saya, budak sekarang tak boleh membebel. Nanti kalau nak tegur apa-apa, bagi adik-beradik dia yang tegur. Sebab kita lebih evergreen, kita lebih faham budak sekarang macam mana. Jadi budak-budak sekarang kalau bebel dia tak jadi apa, saya cakap dengan mak saya. Tapi saya memang adik-beradik lah yang akan tegur adik-adik saya. Adik saya tu budak Gen Z, macam-macam style tudung dia buatnya. Cakap ni tak boleh, cakap tu tak boleh. Jadi ada koket kat sini kan. Biasalah budak-budak sekarang. Dia tak marah dia, pakailah. Nak pakai sampai sini, sampai belakang, bawah pun boleh, saya cakap dengan dia. Tapi yang penting dada mesti tutup. Saya tarik sikit. Naikkan balik. Nanti janjilah saya taikkan balik. Kena sabar. Adik-adik ni kena sabar. Saya tak memukul rata semua orang. Saya tak terus marah. Saya akan macam bagi ketegasan dalam keadaan macam kita sayang. Aku sayang kau ni sebenarnya, tarik sikit. Nampaklah dik, apa ni? Bonjol-bonjol ni nampak, saya cakap gitu. Bonjol-bonjol ni nampak dik, saya tarik sikit. Janganlah kacau, nanti tak jadi. Okeylah, ambil aku style kata duduk. Tak nak, nanti kalau kau buat labuh sangat. Nanti itulah adik-adik. Nanti esok saya sabar, tak pernah sabar dulu. Kadang-kadang nanti kalau dia suruh belikan tudung, saya belikan tudung yang bukan yang nipis-nipis. Dia bagi saya link. Kadang-kadang bagi dia, Kak tolong belikan tudung. Saya cakap dengan dia. Dia cakap dengan saya, boleh. Saya bagi dia link lain. Tudung ni lah tebal sikit. Alah, tudung ni tak style lah. Tak apa, kau cuba tengok ni sampel orang ni buat. Dia jadi labuh. Cuba kau try buat. Bila saya dah belikan tak pakai pun. Tudung kau buat tu, tudung kau pakai beli tu tebal sangat. Dan saya cakap dia, cubalah pakai. Saya lagi
keluar tak lepas. Tak bagi keluar. Sampai dah dia adjust tudung dia betul, baru saya bagi keluar. Barulah saya cakap dengan mak saya, baru bagi dia keluar selagi tudung dia tak adjust. Itu. Cerita kan, budak-budak kan, kena penuh dengan kasih sayang tapi kena tegas. Kasih sayang jangan sampai dia buat dosa. Kita nak menegur orang dengan kasih sayang, kalau boleh kita masih lagi dudukkan di dalam rangka yang boleh diselamatkan. Macam tu, boleh diselamatkan. Okey, kita dah lari topik ni. Wanita yang sabar itu dijanjikan syurga. Ini adalah next. Yang tadi adalah wanita yang berilmu, dia janjikan syurga tadi dah kan. Yang tadi 4 benda. Apa dia? Solat 5 waktu. Kita tahu sebabnya apa. Puasa Ramadan. 3, maruah. 4, taat dengan suami. Okay. Taat dengan suami. That's why bila saya bahas tentang taat dengan suami kan, kemudian dia kan bagi tahu nanti boleh masuk mana-mana pintu yang kita nak. Ada beberapa narsisis ataupun lelaki-lelaki yang dia tidak berilmu akan menggunakan hadis ini dengan cara yang salah. Apa dia buat? Kau kena taat dengan aku walaupun macam mana pun caranya. Sebab nanti kau boleh pilih mana-mana syurga yang kau nak pilih. Maksudnya kau kena taat. Tapi kita kena tahu batasan syariatnya. Kita perlu taat pada suami pada perkara yang masih dalam lingkungan syariat. Kalau dia suruh buka tudung, jangan ikut. Kalau dia suruh jangan solat, boleh nanti solat boleh qada, jangan ikut. Kena berkeras juga untuk ikut sebab atas suami adalah Allah SWT. Suami bukan yang paling atas. Suami bukan pemilik mutlak. Suami bukan raja segalanya. Suami dia pun hamba juga. Kita dengan suami adalah hamba. Kita ada peranan kita yang kita perlu ikut, taat kepada dia. Dia ada peranan yang perlu ikut, iaitu menyayangi keluarga dia dan menghormati seorang isteri. You have to know tentang perkara tersebut. Jadi apa hikmah daripada 4 perkara yang kita kena faham untuk kita masuk syurga ni? Bila kita solat, kat situlah healing kita. Solat jangan tinggal. Kat situ tempat kita nak bagi tenang. Orang yang tidak solat tidak tenang. Walaupun kehidupannya penuh dengan ketenangan sebab ramai yang sayang, tenangnya takkan sama dengan orang yang sujud lama. Yang duduk solat bersujud lama, tenangnya takkan sama. Apalagi orang yang dia bergembira, pergi holiday sana sini, healing, pergi ke Langkawi, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak solat, tenangnya takkan sama. Okay, next apa? Orang yang suka food hunting, dia rasa macam tenang, dia gembira. Tapi tenangnya takkan sama kalau dia food hunting tapi dia tak solat. Takkan sama. Carilah takkan sama. Kalau tetap nak solat, saya dah solat tapi saya tak tenang, masih dia tak faham definisi solat tu. Kena bagi faham. Pergi keluar, cari orang yang boleh fahamkan kita apa kita nak dapat dalam solat. Kita akan dapat tenang dalam solat. Bukan salah solat tu, salah kita sebenarnya yang tak faham dalam solat tu kita kena buat apa. Faham kita yang kena cari. Jangan kita tunggu. Kalau kita tunggu tak dapat. Samalah kita nak food hunting, kita kena usaha pergi kedai, kita kena usaha cari duit untuk kita beli. Untuk kita pergi sana, nak pergi ke vacation, kena kumpul duit berbulan-bulan. Nak pergi mana lagi? Nak pergi karaoke, pergi ni benda-benda, semua benda kena usaha. Takkan tiba-tiba solat kita nak minta hidayah datang sendiri. Sedangkan solat ini adalah pahala yang kita boleh buat syurga. Berbanding dengan hal dunia lain, kita tak boleh buat syurga kalau benda tu tak bermanfaat. Macam mana nak tenang dalam solat? Kita faham solat kita untuk apa. Sis Haisha, pernah tak awak dalam satu momen, awak dalam keadaan serabut, awak dalam keadaan sedih, awak dalam keadaan yang buntu, awak solat, tiba-tiba awak jadi okey. Dia tak adalah okey yang terus hilang tu magic. Sebab setiap daripada ujian Allah SWT ni, dia ada natijahnya. Allah bagi kita ujian tu supaya kita dapat rasa sakit yang agak lama, supaya kita lama dengan dia. Supaya kita boleh dapat sakit yang lama tu, time itulah kita akan menghargai. Time itulah akan kita ada merefleksi. Time itulah kita akan terimbas segala dosa-dosa kita. Time itu jugalah kita akan mula untuk bermuhasabah apa benda yang kita buat pada hari ini semalam. Kalau sekiranya kita punya sedih tu sekejap, kita tak sempat nak rasa benda tu. Kita tak sempat nak merefleksi. Kita tak sempat nak solat pun tak sempat. Dah habis dah. Natijah kepada rasa sakit dan ujian tu sebenarnya nak kembalikan kita ni. Kita ni, Allah tak tarik zap macam tu tau. Allah tarik slow. That's why sakitnya tu lama, panjang. So Allah nak tarik slow. Okay, dalam
sakit yang lama tu, poin pertama awak akan dapat ni. Hari kedua awak akan dapat ni. Hari ketiga awak nak dapat ni. Keempat awak akan dapat ni. Sampai ada satu masa, kat situ ketenangannya. Tenang dia bukan, okey, saya hari ni kena uji. Okey, solatlah. Bila kita dah solat tu, merintih balik. Kita sedih balik. Tak tenang pun, bukan itu. Dia adalah satu perjalanan yang saya cerita tadi. Allah tarik slow-slow. Dalam perjalanan tu lah kita fikir balik, tenang balik. Kita serabut balik, kita cari balik Allah SWT. Kita serabut balik, kita muhasabah balik. Itu maksud tenangnya. Nanti satu moment, dah satu pengakhiran, okey. Allah akan bagi ketenangan. Itulah usaha dia. Dia tak ada datang, zup, tung, macam magic. Kalau macam tu, semua manusia yang dapat ujian lalai. Dapat ujian lalai. Tak ada apa-apa hikmah yang dia akan dapat. Itulah maksudnya hikmah daripada ujian. Hikmah tu kita dapat bukan selepas ujian. Hikmah tu datang pada kita masa kita tengah diuji tu. Kalau selepas ujian, apa gunanya ujian tersebut? Reward dia tu adalah pada kita menghayati ujian tersebut. Menghayati. Tenang dalam soalan ni adalah menghayati. Kita hayati ujian tersebut. Kita hayati apa benda yang Allah nak bagi pada kita. Kita hayati berita apa yang Allah nak sampaikan pada kita. Kita bersedia. Kita bersedia untuk menjadi hamba yang paling rendah sekali yang memohon pertolongan daripada Allah SWT. Bukan hamba yang paling tinggi. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ni aku difitnah. Sungguh jahatnya si Aisyah tersebut. Bukan begitu. Keluar, masih tak dapat rasa tenang. Bukan begitu. Dia bila kita nak rasa tenang, kita kena rasa satu momen yang kita rasa macam kita paling bawah sekali, kita paling down sekali, kita paling rendah sekali. Dan kita minta Allah ampunkan dosa kita dulu, baru kita minta sesuatu. Ya Allah, ya Tuhanku, mungkin asbab daripada ujian ni aku ni banyak dosa, ya Allah. Mungkinlah aku punya doa solat sunat tu tak dapat menampung dosa aku yang lama-lama tu. Mungkin asbab daripada ujian ni aku ni sebab aku ni sangat sombong. Mungkin asbab daripada ujian ni sebab aku ni sangat cintakan harta. Mungkin sebab daripada ujian ni aku sangat cintakan manusia sampai lupa untuk bersujud kepadamu, ya Allah. Kita ni rendahkan diri dulu pada Allah SWT. Itulah sebab datang ujian. Untuk tegur kita. Tapi tersilapnya saya pun pernah tersilap. Kita semua pun pernah terfikir dan tersilap. Kita datang pada Allah untuk minta tolong saja. Ya Allah, ya Tuhanku, betapa jahatnya orang ni, tolonglah aku. Aku adalah orang yang tak aniaya. Sedangkan Allah pandang kita sebagai pendosa. Aku ni bagi ujian kat engkau ni sebab bagi kau sedar. Rupanya kau bagi kau sombong. Benda musibah yang paling besar tu bukan ujian tu. Musibah paling besar adalah tak kala datangnya ujian pada kita, tapi dia tak balikkan kita pada Allah pun. Kita duk mencari, cari, Allah tak balik pada kita. Malah Allah berpaling, itu adalah musibah paling besar. Na'udzubillah min zalik. Yang saya rasa macam, ya Allah, jangan sampai macam tu. Kita jangan macam tu. Allah bagi ujian, nak bagi sedangkan kita tak jumpa dia. Kita tak datang menghayati ujian tersebut. Kita pun pergi. Allah bagi lagi besar. Tak datang balik pada Allah SWT. Lalu Allah matikan kita dalam keadaan diuji dan dalam keadaan kita tak pernah pun balik pada Allah SWT. Itu adalah satu kesombongan seorang hamba yang manusia pun tak tahu. Tapi kita yang tahu. Kita sebenarnya sendiri tahu. Kita sombong pada Allah ke tak? Kalau manusia cakap kita sombong, itu adalah persepsi manusia terhadap manusia. Orang ni tak nak cakap, sombong. Orang ni tunjuk harta sombong. Tapi itu bukan mengexplainkan perbuatan kita yang sebenar. Allah sahaja tahu. Tapi sombong kita pada Allah, Allah sahaja tahu dan of course kita pun tahu. Kita tahu kita sombong pada Allah ke tak? Sombong pada Allah tu apa? Allah suruh ni, kita tak buat. Allah suruh ni, kita tak buat. Allah suruh ni, kita meminta. Kita minta, tapi tak pernah sedar. Rupanya kita ni tak ada banyak dosa sangat pun. Na'udzubillah min zalik. Ya, tinggal 5 minit sahaja. Okay. So jadi next adalah, dan habis ni. Alhamdulillah. So jadi, next adalah macam mana istimewanya wanita itu adalah bagaimana seorang ibu diutamakan. Seperti mana dalam satu hadis, siapakah yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab apa? Pertama, ibu. Lelaki itu tanya balik. Kemudian siapa? Yang kali kedua dia jawab ibu. Ketiga, kemudian siapa? Dia tanya siapa seterusnya? Kemudian Rasulullah menjawab ibu. Kemudian siapa? Yang kali keempat barulah Rasulullah menjawab ayahmu. Maksudnya 3 kali Rasulullah tegaskan kepada kita bahawa ibu is very special. Sebab apa?
pengorbanan melahirkan, pengorbanan mendidik. Dan ibu tu siapa? Kita semualah nanti. Kita semualah yang banyak berkorban sebagai seorang wanita, akhirnya diutamakan, diistimewakan. So next adalah wanita solehah adalah sebaik-baik perhiasan. Ni paling banyak kita dengar. Hadis riwayat Muslim, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Tapi definisi perhiasan ni banyak. Saya bagi untuk Elas ni. Perhiasan daripada perspektif liberal ataupun perspektif orang-orang barat dan juga perhiasan daripada perspektif orang Islam. Orang barat fikir apa? Wanita ni tetap juga perhiasan. Orang Islam pun kata wanita perhiasan. Tapi macam perhiasan bagi dunia barat adalah daripada segi fizikal dan sosial. Tubuh badan dia, cara cakap lembut dia punya tarikan muka dia. Nampak? Wanita ni sebagai satu objek daya tarikan. Kalau nak iklan kebabu macam gunakan wanita. Sebagai satu status sosial yang bebas untuk pekerjaan, menjual-jual wanita. Sebagai daya tarikan seksual pada media. Media kalau dia nak on top, kalau dia nak cepat kaya, gunakan wanita. Kalau boleh ada satu laman web yang laman web gelap yang menjual wanita. Orang gunakan wanita sebagai objek untuk daya tarikan dan keuntungan. Dan bagaimana pula feminisme memandang wanita itu sebagai kemerdekaan. Semuanya mesti tidak boleh mendahului lelaki. Mesti kena mendahului lelaki. Macam tu. Jadi macam mana pula dengan fahaman Islam? Wanita ini bukanlah sebagai objek. Wanita ini bukanlah sebagai satu figure untuk menarik pandangan. Tapi wanita sebagai apa? Keindahan pada dalaman. That's why lah kita jadi insecure sekarang. Sebab itu adalah fahaman barat. Oh, nak cantik kena muka cantik. Nak cantik kena penampilan cantik. Nak nampak macam wanita, kita kena bermakeup sampai tebal-tebal sampai kita tunjukkan makeup kita pada orang. Ini caranya. Ini cara barat. Apa dia punya efek dia? Akhirnya wanita saling berlaga-laga, saling berlumba-lumba untuk jadi paling cantik, paling kaya, paling berkaliber itu. Sedangkan Islam memandang apa? Islam tak pandang luar kita. Kita tutup aurat, kita nampak sopan, jaga maruah. Benda tu kat mana? Kat dalam. Sebab itulah bila kita ikut fahaman orang Islam, apa yang diajarkan Islam, sebenarnya kita jadi apa? Kita akan jadi lebih bersemangat. Kita akan jadi wanita ni dihargai. Kita saling berlaga-laga siapa paling cantik, ni semua fahaman barat. Paling cantik apa dari segi fizikal, dari segi tubuh badan. Islam memandang tubuh badan ni apa? Oh, tubuh badan ni mesti kena sihat. Kurus untuk sihat. Bila sihat boleh senang beribadah. Ada rasa insecure tak? Tak ada insecure. Sebab tujuan kita kurus adalah untuk sihat beribadah. Kepada Allah juga. Kita cantik-cantik ni untuk apa? Saya cantik untuk suami. Untuk apa? Dapat pahala daripada suami. Ada rasa insecure? Tak ada. Suami kita je dah tahu. Kita ni jadi apa? Tutup aurat ni semua sebagai apa? Untuk menghormati wanita. Supaya tidak dipandang sebagai objek tarikan. Ada insecure dengan orang lain? Takkan ada. Islam sangat menjaga wanita sampai ke tahap sedetail itu dia menjaga. Duduklah di zaman mana pun kita akan rasa wanita akan terpelihara. Kita tak saling berlaga-laga, tak saling berlawan, tak saling untuk kutuk mengutuk, tak saling untuk mendapatkan keduniaan semata-mata. Daripada Imam Nawawi, dia mengatakan bahawa maksud kepada hadis wanita solehah tersebut adalah pertama, dia menjadi penyejuk hati suami. Dia menjaga maruah dan agama. Dan dia menjadi penolong dalam urusan akhirat. Kiranya macam wanita ini role modelnya adalah personal assistant dalam semua perkara. Tanpa wanita, banyak perkara tak lengkap atas dunia. Maka perlu dilengkapi oleh kewujudan wanita. That's why wanita ni banyak benda dia kena jaga. Sebab dia tak duduk dekat depan. Dia duduk dekat bahagian sisi ataupun belakang. Tapi tak semestinya wanita tak boleh ke depan. Boleh. Tapi masih dalam batasan syariat. Wanita boleh dalam wakil sekarang. Wakil ni maksudnya keadaan masyarakat sekarang. Memerlukan wanita untuk bekerja. Boleh, tak ada masalah. Jika ada suami, perlu ada izin suami. Jika suami tidak izinkan, pastikan memberitahu kenapa perlu keluar. Mesti kena ada izin suami. Seterus kalau masih single, pastikan ada izin ibu ayah. Kena dapat izin. Jangan main keluar sahaja. Sekiranya nak keluar pada waktu malam, pastikan ada kawan perempuan yang akan yang mahram ataupun kawan perempuan yang akan
menemani, tak boleh seorang-seorang. Atas sebab apa? Wanita ini menjadi sasaran kepada penjenayah. That's why pada Waqi' ketika zaman Nabi, ketika itu kata wanita ni tak boleh keluar langsung ketika waktu malam. Sebab apa? Ketika itu banyak sangat ancaman. Itu sebabnya, bukannya sebab kita tak boleh buat apa-apa, bukan. Sebab dia nak jaga wanita ni. Okay, kemudian apa lagi perkara yang lain? Wanita ni kena jaga aurat ni supaya tak menjadi tarikan. Tak jadi tarikan supaya apa? Kita ni terpelihara. Jadi kalau sekiranya tadi kita kata wanita pula yang disalahkan ketika sebab merogol, itu adalah bab lelaki pun perlu ada ilmunya. Itu nanti kena bahas dengan lelaki. That's why wanita pun kena ada ilmu. Kita cerita tentang wanita ni kena ada ilmu. Supaya dia tak menjadi tarikan. Nanti lelaki pun kena tuntut ilmu supaya dia menjaga pandangan. Jadi cuba bayangkan satu dunia, lelaki, wanita, yang anak, yang dewasa, yang ibu dan ayah, semuanya adalah orang-orang golongan berilmu. Maka sebenarnya itulah tamadun Islam yang sebenar, penuh dengan keharmonian dan penjagaan. Apa tamadun yang terbaik? Tamadun Islam. Cara bagaimana Islam menjaga masyarakat. Cara bagaimana Islam menjaga wanita. Okay, next adalah Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahawa maksud wanita solehah itu adalah ketenangan, kebahagiaan dan penawar bagi hidup suami. Okay, itulah dia pahala kita. Dunia ni adalah tempat kita menuai. Dunia ni adalah tempat kita bercutut tanam. Akhirat adalah tempat kita menuai. Cara bagaimana wanita dapat pahala, ini caranya. Cara bagaimana lelaki dapat pahala, dia ada caranya. Dia tak ada pun yang kata wanita ni lebih banyak diuji berbanding dengan lelaki, lelaki tidak diuji. Lelaki pun dia ada tanggungan dia tersendiri. Kalau kita bahaskan, dia pun ada tanggungan sendiri yang perlu dia hadap dan dia pun rasa benda tu sangat besar. Kita di bahagian wanita rasa ini adalah benda paling besar. Bagi mereka pun ada perkara yang lebih besar. Jadi kita sama-sama diuji atas asbab untuk mendapatkan tiket di akhirat kelak. Dan last sekali saya beritahu, hadis tentang wanita di neraka tadi adalah, aku melihat kebanyakan ahli neraka adalah wanita. Ini adalah hadis yang sahih daripada Bukhari Muslim. Atas sebab apa? Pertama, mengikut tafsiran ulama adalah apabila kebanyakan wanita ini banyak kufur ataupun banyak tidak mentaati suami. Merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih layak untuk dijadikan ratu, merasakan dirinya itu adalah segalanya betul, maka dia akan menjadi kufur kepada suami. Macam tadi saya bincangkan, benda ni sangat complicated. Apabila suami itu menyuruh perkara yang di luar batasan syariat, kita boleh untuk menolaknya dan membuat apa yang Raja sekalian alam iaitu Allah SWT minta. Yang kedua adalah apabila terlalu banyak dosa kecil. Wanita apabila dia berkumpul, dia berjumpa dengan kawan-kawan, dia suka apa? Mengumpat, mengadu domba. Dan next adalah dia suka sambil lewa dalam hal maruah dan juga aurat. Maksudnya wanita ni dikatakan banyak masuk syurga, banyak masuk neraka ketika ini adalah kerana banyaknya dikumpulkan dosa-dosa yang kecil tu lalu menjadi dosa besar. Jumpa orang mengumpat, jumpa orang adu domba. Sebab itulah ada masalah kawan ke, masalah family ke, mungkin disebabkan oleh mulut-mulut wanita. Kita jaga mulut kita. Bukan wanita sini, wanita Mongolia macam kita cerita tadi. Jadi wanita sini semua soleh-solehah, amin. Dan kat sini semua jenis yang menjaga maruah, menjaga aurat kita, jangan sambil lewa. Terbuka sikit tak apalah hari ni, dosa kecil untuk kita. Apabila terbuka betul-betul, satu hari nanti jadi dosa besar. Kita tak nak macam tu. Jadi kita kena, macam saya cerita tadi awal-awal, jangan kita bermudah-mudah dengan dosa. Kalau boleh kita perhatikan setiap daripada perkara yang dilarang, betul-betul kita buat. Kalau boleh apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ini bukan transfer knowledge semata-mata. Tapi kita nak kita ambil ilmu itu dan faham ilmu tu. Yang paling penting faham. Perempuan memang kena faham ilmu. Kalau dia tak faham ilmu, dia akan rasa give up. Dia akan rasa benda ni sia-sia. Dia akan rasa buat sikit-sikit saja. Dia akan sambil lewa dengan dosa. Jangan sambil lewa dengan dosa. Saya cerita ni sebab saya sayang. Satu hari bila saya nampak dekat syurga, saya nampak muka yang sama. Walaupun saya tak nampak muka, saya nampak nama yang sama dia dekat akhirat kelak. Kalau tak nampak saya, awaklah yang tarik saya kat akhirat kelak. Kita nak nampak ni 80 orang ni sama-sama kat syurga. Tak nak nanti tiba-tiba dah sampai sana si Fatimah tak ada pula. Dah sampai sana si Gogayah tak ada pula. Si Markonah tak ada pula. Saya kena pakai nama-nama yang dulu-dulu. Kalau pakai nama sekarang nanti ada yang nama kat sini terasa pula dia. Saya pula tak ada. Saya okey je. Kita doa semoga apa sahaja perkara yang kita rasa susah ini mendapat ganjaran di akhirat kelak. Saya doakan semoga dalam ni
dalam keadaan yang sentiasa istiqomah, dalam keadaan yang sentiasa diberikan kekuatan untuk berada di jalan yang benar, sentiasa istiqomah untuk menutup aurat, sentiasa dikentalkan hati dan tidak dipalingkan hatinya ketika ingin mentaati Allah SWT. Susah-susah kita jangan risau, susah kita ganjaran ini bukan dunia, bukan harta, bukan BMW, bukan Mercedes, bukan apa, bukan. Lebih mahal yang tak ada satu pun manusia boleh bayar, iaitu syurga Allah SWT. Okay. Jadi saya kira tadi dah ada yang bertanya. Nak kena buka slot soalan lagi ke? Okay kot. Saya bagi satu chance lah. Saya nak akhiri ni sebab nanti suami saya balik kuliah. Entah-entah dah balik. Sekejap ya, saya tengok. Oh tak apa, suami saya sedang berborak dengan kawannya. Saya cakap berboraklah lagi. Okay. Okay, apa? Ada soalan? Saya bagi satu chance lah untuk siapa bertanya. Mungkin daripada tadi dia dah otak dia dah menggelegat, tiba tak boleh nak tanya. Nanti dia give up pula. Boleh je tanya, insyaAllah. Saya minta izin ya, penganjur. Saya risau nanti penganjur tiba-tiba memberontak ke, wanita kan beremosi. Okay, ada ke? Silakan, saya bagi ruang. Sebelum tu saya minta maaf sekiranya apa yang saya cakap ini ada yang terasa hati. Saya cakap kerana sayang. Saya takut kita selepas ini tak jumpa lagi, tak ada rezeki jumpa. Jadi ini jelah waktu untuk saya saling menegur diri saya dan semua. Inilah waktu untuk saya saling mengingati kita semua. Kita tahu nanti ke akhirat tiba, Jannah macam tu. Siapa? Atira, Faizal, kita ada jumpa lah dekat program Shine Like a Muslimah. You are shine like a diamond, shine bright like a diamond di syurga nanti. Baru time tu kita tahu tak apalah kita hadap susah-susah ujian ni, akhirnya kita dapat dia pembalasan ni. Macam tu. Time tu lah tak apalah aku diuji lagi sebenarnya. Kita macam teringin nak pergi dunia balik, kita nak cakap apa? Semua wanita sila bersabar. Walaupun ujian melanda, kita tetap kental. Sebab nanti akhirnya berada di syurga. Macam tu. Sekarang bagi saya ujian nak jadi solehah tu sangat susah. Apa kekuatan akak untuk istiqamah berhijrah di dunia banyak ujian ini? Okay, Sis Alia, untuk Sis Hasha pun tak ada masalah kalau nak tanya. Sis Alia, saya bercakap ini atas kapasiti saya bukan solehah daripada kecil. Saya punya ayah, saya punya mak bukan datang daripada mak ayah yang tahfiz, yang hafiz-hafizah, bukan. Mak saya tak study sampai universiti pun. Ayah saya tak sekolah sampai sekolah menengah pun. Saya nak cakap bahawa kita yang bawa diri kita ni. Nak cakap pada hari ini, saya datang pada hari ini, sebenarnya saya bercakap dulu pun saya pernah jadi sesuatu yang saya tak suka kalau saya ingat sekarang. Apa yang membuatkan saya istiqomah adalah sebenarnya pertama tadi saya cerita tadi, faham ilmu kita. Kita belajar. Bukan hari ini kita faham. Jangan datang ilmu sekali dua. Datang hari-hari. Cari ilmu tu. Ilmu apa-apalah. Ilmu yang random ke, ilmu tentang darah haid. Walau kita ada masalah darah haid pun, datang aja. One day mana tahu Allah uji kita dengan haid, kita boleh ada ilmu tu. Ilmu tentang aurat wanita ke, kita dah tutup aurat dah, nak buat apa lagi, kita datang aja. Mana tahu tiba-tiba kita satu hari berpaling daripada Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Sekarang kita dah ada persediaan ilmu tu. Kalau hari ini kita ada masalah dengan keluarga, kita susah sangat nak dengar cakap mak ayah kita. Sebab mak ayah kita bukan orang mak ayah baik-baik. Datang je mana-mana ilmu yang boleh menenangkan hati kita. Yang boleh buat kita sentiasa ingat Allah. Kita akan fikir apa? Mak kita macam mana pun, kita tetap kena buat pahala. Apa yang menguatkan saya adalah saya faham ilmu tu. Walaupun ilmu tu hari ini, jujurnya, saya datang ilmu sekali tu bukan saya faham. Saya macam bodoh je rasa tu. Tapi kita kena ada satu semangat. Okey, tak pernah datang lagi. Adakah saya faham? Tak datang. Bukan tak datang, tak faham. Datang lagi, tak faham lagi. Bertahun-tahun benda tu buat akhirnya barulah saya satu hari, rupanya selama ni aku dah belajar benda ni. Barulah ketika kita dah faham tersebut, kita dah buat benda tu, kita dah praktik dalam hidup, barulah kita time tu terfikir balik ilmu yang kita pernah belajar selama ni. Oh, inilah benda yang memandu kita pada hari ini. Yang menjadikan kita istiqamah adalah ilmu. Yang menjadikan kita jadi berubah adalah ilmu. Yang kedua barulah pengaruh kawan. Kalau kawan-kawan kita baik tapi kita tak faham kat sini, susah tau. Kawan kita cakaplah macam mana pun. Kawan kita tegurlah macam mana pun. Kawan kita ni bagilah Al-Quran sejipit letak atas kepala kita pun, kita tak akan boleh untuk berubah kalau kita tak ada tekad sendiri.
Jadi next adalah pastikan surrounding kita adalah surrounding yang bagus. Sebab ini termasuk dalam hijrah makani. Makani maksudnya hijrah daripada tempat ke tempat lain. Minta maaf ya penganjur, saya kalau bahas kena bagi dia orang faham betul-betul. Maksudnya hijrah ni ada maknawi dengan makani. Rasulullah buat dua-dua hijrah tu. Maknawi dalam diri Rasulullah ni betul-betul rasa penghambaan, rasa rendah diri, rasa nak berubah, rasa nak buat. Kalau hijrah makani pula adalah dia pergi daripada Mekah ke Madinah untuk berjumpa dengan orang yang boleh dia sokong dia, untuk berjumpa dengan vibe-vibe yang boleh kembangkan dakwah dia. Rasulullah tak duduk satu tempat. Next adalah Rasulullah pilih siapa sahabat yang dia nak pergi berhijrah. Rasulullah tak pilih random. Dia pilih sahabat mana yang dia tahu tentang arah jalan tuju. Dia tahu mana kawan dia yang kuat. Dia tahu mana kawan dia yang ingatan dia kuat. Dia tahu mana kawan dia yang hati dia betul-betul istiqamah kepada Allah SWT. Dia tak pilih orang yang random. Tapi tak pernah pun jadi isu. Kenapa Rasulullah ajak Saidina Umar saja, Saidina Abu Bakar saja pergi sini. Untuk perang ni, untuk pergi berhijrah yang ini. Ada siapa tak yang membahas benda itu? Tak ada, sebab orang tahu. Itu ada tujuannya dan ada relevannya kenapa Rasulullah pilih kawan. Dan Rasulullah ada relevannya kenapa pergi Mekah ke Madinah. Rasulullah ada relevannya dia pergi ke daripada Madinah nanti dia balik kepada Mekah balik. Dia ada relevannya. Dia ada rasional dia kenapa buat benda tu. Benda tu strategi. Dan kita pun nak jadi soleh kena strategi. Macam mana aku nak jadi macam ni? Kena ada plannya. Macam mana aku nak jadi macam ni? Allah ni nampak semua usaha hambanya. Dan benda tu tak sia-sia. Setiap usaha yang kita buat untuk menuju soleha walaupun kita belum soleha lagi, ia adalah perjalanan pahala untuk orang yang soleha. Nah, macam tu. Yasirah Aziz, macam mana kita nak untuk bekas pelajar sekolah agama untuk jaga dan istiqamah dalam hidup kita? Dekat sekolah ada orang bimbing kat universiti. Dah tak ada orang bimbing menaikkan diri kita sendiri. Kalau dekat sekolah kita mampu buat ibadah tu semua sebab kita dekat sekolah agama, tapi realiti bila kita buat, kita keluar, kita mula rasa nak buat semua tu sebab susah. Tadi lah makan ni, hijrah tu kena betul. Tapi adalah satu situasi yang mana kita tak boleh nak keluar daripada vibe tu. Maksudnya mungkin keluarga kita tak berapa nak okey dari segi bab agama, jaga agama tak berapa okey. Mungkin daripada segi sebab kita nak kerja, dekat tempat kerja tu surrounding tak okey. Nasihat saya, jangan lupa untuk ada satu circle yang awak boleh escape daripada situasi tu. Awak bukan lari, tapi sekejap. Awak keluar sekejap untuk jumpa kelompok yang boleh bimbing awak tu. Itu paling penting. Awak kena ada satu kelompok yang macam tu. Walaupun 2 orang je. Awak ada seorang kawan yang awak kenal waktu awak sekolah dulu, yang dia memang paling rapat dan dia paling okey, yang jaga solat, jaga aurat. Awak memang kena banyak jumpa orang tu. Setiap kali ada masalah ke apa, awak berjumpa dengan dia. Supaya kita punya emosi dan juga kita punya pemikiran ni jadi lebih rasional dan terbimbing. Walaupun kita ni duduk dekat dalam circle yang lain, kalau kita ada satu lagi circle yang memang kecil, yang kita selalu jumpa setiap minggu, itulah kawan kita, itulah yang bimbing kita, itulah yang akan mempengaruhi kita, pergilah jumpa. Sebab yang tadi tu saya dah cerita yang lain tu. Dari segi tempat mungkin awak tak boleh, daripada segi sekelompok awak tak boleh, tapi kena ada usaha daripada segi tu. Dan next adalah jangan tinggal Al-Quran. Al-Quran adalah panduan kita. Banyak sangat dalam mana-mana ayat Al-Quran yang menceritakan tentang fadilat Al-Quran ini bukan sahaja menjadi syafaat ketika di akhirat, tapi menjadi pembantu dan panduan kita di atas dunia. Sekarang pun banyak sesi tadabur. Sebenarnya tadabur itu pun membuatkan kita bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran ni bukan untuk faham pasal Al-Quran sahaja. Bersahabat dengan Al-Quran ni boleh jadi mereka yang faham isi Al-Quran. Boleh jadi mereka yang selalu membaca Al-Quran. Boleh jadi mereka yang selalu mengajarkan Al-Quran. Sahabat ni cara dia banyak. Orang yang bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran akan bantu dia. Bukan Al-Quran tu yang bantu dia, Allah bantu melalui panduan-panduan dan juga arahan-arahan dalam Al-Quran. Betul ke perempuan yang buat pembedahan plastik ni Allah laknat sebab ubah ciptaan? Ya. Sebab ubah ciptaan. Jawapan itu je. Ya. Tak ada jawapan lain dah. Tak boleh dikompromi dah. Memang tak boleh. Wafat permaku. Ana minta izin untuk tutup slot Q&A. InsyaAllah betul. Kesian. Okay, aku nak ambil Ahmad. Satu lagi. Saya nak tanya tadi. Akak sebut tadi jangan nak yakin sangat Tuhan ampunkan dosa lama kita. Tapi kita dalam fasa dan hijrah. Tapi masih fikir Tuhan tak ampunkan dosa lama. Jadi macam mana tu? Tuhan kan maha pengampun. Tapi okay, macam ni. Dalam bab ketakutan dan kesedihan, kita ada khauf dan roja. Iaitu kita masih rasa takut. Dan tapi pada masa yang sama kita masih ada rasa harap.
Benda ni Allah ada mention dalam Al-Quran juga, iaitu berkaitan dengan macam mana kita nak seimbangkan antara perasaan sedih, takut dan juga harap. Kita takut, kita sedih, tapi pada masa yang sama kita jangan hilang pengharapan kepada Allah SWT. Tapi jangan sampai kita terlalu rojak, kita terlalu berharap sampai ke tahap kita tak ada perasaan takut dan tak ada perasaan sedih langsung. Faham tak maksudnya? Kita rasa tu misalnya saya buat dosa ketika saya umur 15 tahun dulu. Pada waktu itu saya dah balik, saya memang menanggung dosa saya yang dulu. Pada masa yang sama saya sedih dan kesal dengan perbuatan saya yang dulu. Adakah Allah mengampunkan dosa saya? Tapi pada masa yang sama saya mesti kena ada perasaan rojak. Kita ada masih perasaan harap. Harap ni maksudnya aku harap Allah dah mengampunkan dosa aku yang itu. Aku harap Allah boleh untuk mengampunkan dosa aku yang itu. Tapi pada masa yang sama kita masih ada rasa ketakutan. Faham tak? Tapi aku tetap takut Allah tak ampunkan dosa aku. Tapi aku tetap tahu bahawa Allah ni Maha Pengampun. Sebab rasa terlalu confident akan membuatkan kita lalai. Dia tak ada rasa khauf langsung. Tak ada rasa takut langsung. Aku dah solat sunat. Alhamdulillah mungkin pahala daripada solat sunat ni dah mengatasi segala dosa-dosa aku. Tak boleh juga macam tu. Aku dah banyak dah buat pahala. Aku harap dosa-dosa yang lama dah diampunkan oleh Allah SWT. Tak boleh ada perasaan macam tu. Dia ada keseimbangan. Ya Allah, ya Tuhan, aku takut sebenarnya dosa lama aku ni tak diampunkan lagi. Tapi aku tahu bahawa aku still berharap kau akan mengampunkan dosaku. Kerana kau Maha Pengampun. Dia seimbang. Dia tak ada yang lebih, dia tak ada yang kurang. Ini bagaimana para ulama mengajarkan kita untuk ada perasaan khauf dan rojak tersebut, iaitu perasaan takut dan juga perasaan berharap yang tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu berkurangan, mesti saling bergandingan. Apabila khauf terlalu tinggi tanpa adanya rojak, apabila terlalu tinggi kita punya rasa sedih tanpa rasa pengharapan, kita akan give up. Tapi apabila perasaan rojak ataupun pengharapan tu terlalu tinggi, lalu takut tu tak ada langsung, akan membuatkan kita lupa dengan dosa kita. Dia bahayanya dekat situ. Jadi seimbangkan. Takut mesti kena ada, sedih mesti kena ada, tapi pada masa yang sama jangan hilang pengharapan kita kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bisawab. Saya tak dapat nak cerita tentang detail satu persatu sebab masa kita sangat suntuk, sebenarnya dah lebih sangat di sebenarnya. Tapi saya cuba untuk beri peluang dan ini je lah kesuntukan masa yang kita ada untuk kita berikan apa yang kita boleh, dan semoga dengan masa yang singkat ni dia mendatangkan manfaat dan ia menjadikan satu pahala untuk kita bertemu di akhirat kelak. Saya doakan semoga kita berjumpa di akhirat kelak dalam keadaan kita tidak diseksa, dalam keadaan kita tidak menderita, tapi dalam keadaan kita berbunga-bunga, berlari-lari bersama-sama di taman syurga. InsyaAllah. Jangan lupa, jangan bermain-main dengan dosa. Pastikan, perhatikan satu persatu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kerana ia bukannya tinggal dekat atas dunia semata-mata. Kita akan dapat dia punya ganjaran berlipat kali ganda di luar akal kita ketika di akhirat kelak. Jangan fikir apa yang kita susah sekarang ni akan tinggal kat dunia semata-mata. Semua tu akan dibalas di akhirat kelak. Bila kita fikir tentang akhirat, kita akan lebih tenang. Itulah dia ciri-ciri wanita yang solehah. Tak kira lah untuk yang umur dia sekolah menengah ke, untuk umur yang dah masuk universiti ke, yang dah tua-tua ke macam saya ni, yang dah berkahwin ke, semua itu memang kita kena dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. InsyaAllah. Saya minta maaf sekiranya apa yang saya cakap ini melampaui batas ataupun ada keburukannya, itu datang daripada kesilapan saya sendiri, dan sekiranya ada apa yang baik-baik itu datang daripada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengajian Allah atas kesudian beliau untuk hadir pada malam ini dan berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat. Kata-kata beliau sangat memberikan inspirasi kepada saya dan kita semua dan boleh jadikan pengajaran yang baik sepanjang kehidupan kita, insyaAllah. Semoga Allah SWT memberkati kita semua dan menjadikan setiap langkah kita dalam mencari ilmu sebagai amal yang diterima di sisinya. Seterusnya, kita akan beralih kepada sesi bergambar yang akan dikendalikan oleh pihak Universiti Media Program. Oleh itu, diminta semua untuk bersedia. Boleh saya respon daripada media dan bersediakah untuk gambar? Sedia. Okay. Dengan ini majlis serahkan kepada pihak media untuk gambar.
Okay. Yang mana nak buka kamera boleh buka kamera sekarang. Lima saat. 1, 2, 3, 4, 5.